kat dalam dia memang juicy. Kalau kita tengok pun dah tahu dah benda tu juicy. Ya. Teh. Sedap, sedap. Pure. Pure. Kalah Milo Lori tu. Ni Spanish latte. Kalau saya, dua-dua sedap. kalau saya favourite saya ni. Saya akan repeat order yang ni. Okey, panas lagi ya. Oh, pocut. Oi, Panas. panas. Oh, meleleh dia punya sos tu. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh feeling dia. Gemuk-gemuk. Hai, okey, petang ni kita berada di Denai Alam lagi. Kita nak tengok sini banyak kios-kios tau. Dia berhampiran dengan DIY dengan apa, pasar mini Speedmart ni. So kita tengok kat sini kios-kios. Kita tengok kios kakak saya ada buka kat sini. Jom kita nak support. Jom. Ni dia. Okey, jom kita tengok. Ada chicken tenders dengan fish and chip. Okey ni dia ada ni fried deal. Maksudnya anak buah punya sebenarnya ni fried deal ni. Dia jual fish and chip dan chicken tender dekat Denai Alam. Okey, jom kita rasa. Fish and chip satu set. Okey. Oh, nak apa? Chicken tender. Okey. Fish and chip satu set, chicken tender 3. Adik, tuan tanya. Ya. Banyak kali beli ke baru first time? Baru first time, Baru first time. Nak try chicken tender sedia. InsyaAllah sedap. Dari mana, Adik? Daripada Subang. Oh, Subang datang sini ya. Jauh-jauh. Oh. Terima kasih. Oh. Dapat ah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, datang lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih support. Sama-sama. Ni ramuan apa, Dil? Ada ramuan rahsia ke? Ramuan rahsia dah mana boleh beritahu. Ini apa? Chicken tender eh? Biasa berapa kilo pakai? Hari-hari lah. Hari-hari. 10 Dalam 10 kilo dia lah. kilo minimum lah. Ini dah berapa kali buat kan? Berapa kali buat? Banyak kali dah ni. Banyak kali buat. Dah pijau tangan ni. Jadi kiranya orang order baru buat ke macam mana? Tak pun. Memang buat terus banyak-banyak. Itu ada orang order tu tinggal dua betul lah. Sampai habis. Kadang pukul 7 lah. Baru first time beli ke bang? Baru first time beli lah? Duduk sini juga lah? Duduk sini juga. Kita orang pun baru first time juga lah beli ni. Oh, dah selalu dah nampak tapi tak sempat nak tinggal. Oh. Ni baru first time. Mau beli apa bang? Sencik. Fish and chip eh? Chicken tender tu orang kata sedap tu yang Saya beli datang. satu-satu. Satu-satu? Oh, satu-satu set lah. Okey, ni fish and chip dia Ada 1, 2, 3. 3 ketul. Panas lagi Ini fish and chip dia. Ini dia punya sos. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya apa? Dia punya apa? Rangup dia punya apa, tepung dia. Tak tebal Sedap. Masih panas. Okey. Saya lupa nak ni. Ni kena perah sini lupa tadi nak perah. Okey, dah perah. Barulah masam-masam. Mungkin nak hilangkan muak kot Okey. Terus sekali dengan fries. Satu set dia berapa? Satu set RM14.90. Ada tiga ni apa? Fries.
Tu ada kentang goreng Ya, stir fry sekali. Dia punya Oh, panas. sos. Dia punya sos tu. Sos ni Sos apa? tak tahulah apa pun putih. Mayones ke? Tanya. Ke tartar? Ni sos apa? Aidin. Sos apa dia? Tartar. Oh, ni sos tartar. Memang sesuai lah dengan ni sebab ikan kan dia ada setengah orang dia macam apa? Semua kot dengan ikan, tapi kalau Siti dengan ni sebab dia ada masam-masam dia tu sesuai lah. Panas payah nak pakai ni tangan. Memang panas. Tak boleh. Nampak tak? Dia masih juicy kat dalam Kat luar dia rangup, kat dalam juicy. Tapi saya tak boleh nak tunjuk. Saya satu tangan ni. Berasak lagi panas. Tu bagi air sikit. Lembut. Rangup Rangup pula tu. Tak ah. Kat dalam dia memang juicy. Kalau kita tengok pun dah tahu dah benda tu juicy. Ya. Sedap. Jujur bukan pasal kakak, bukan pasal nak buang. Tak ada. Kalau nak tahu Nak tahu betul ke tak, datang sini dekat Denai Alam ni. Dia dekatnya dengan ni. Ni ada Taska Imanina. Bawah dia ada apa ni? Workshop. dia dekat dengan ni lah roundboat nak pergi Bukit Subang. Rombok pergi Subang. Roundboat nak pergi Subang tu. Kamera Speedmart dengan DIY. Kiranya kalau nak Pergi jalan tahu sedap tak sedap tu datang. Betul. Cuba sendiri. Betul. Kena cuba sendiri. Tak. Dah panas bau naik. Crispy. Rangup kan? Ya. Ni jangan pula ada yang komen kata kita makan berdiri. Kita tak dikongsi. Buat berjalan kan. Okay, ni chicken tender Tender dia ada fries juga. Fries dia baru goreng. Panas lagi. Okay. Ni ada Ada 4 pieces. 4 pieces. Ini. Panas. Dia payah nak pegang panas. 4 chicken tender ni. Ni 1, 2, 3, 4. Okey. Kita nak test sos. Ini sos dill. Sos yang dibuat sendiri katanya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dia ada masam-masam. Kalau macam rasa Thousand Island, tapi bukan. Tapi ada macam unik juga sos dia. Warna dia pink. Nak kata pedas, tak pedas sangat. Tapi sesuai lah dengan chicken tenders ni. Dia satu sos Sangat lah sebab panas hari ni. Sedap. Korang boleh cuba lah. Kata saya bayi sebab sebab ini kedai anak buah saya. So, korang boleh datang. Tadi pun dah habis dah. Fish and chip tadi. Oh, panas.
Okey, sebenarnya dia ada 2 sos lah. Lupa. Sos satu lagi cheese. Sos cheese tu dah habis. So tinggal yang ni je. Kita datang dah lambat. Dah petang. So tinggal yang sos dill je. Okey je. Okey, ada lagi satu sos. Boleh 2 lah. Berapa harga? RM14.90 4 pieces. Dengan fries sekali. Dia dari mana kak? Dari kampung Melayu Subang je. Oh, dari Melayu Subang je. Wah. Tahu kedai ni daripada mana? Gerai ni? Tahu gerai ni daripada mana? Nampak tadi. Oh, nampak tadi. Kita orang daripada Puchong ni. Oh, ya ke? Ha. Oh. Eloklah kat sini ada. Oh. Kan, selalu dekat area, saya kerja kat Seksyen 9 Shah Alam. Selalu Kalau orang, fish and chip susah sikit kan? orang kata orang Shah Alam dia banyak ni. Dia banyak chicken tenders jual. Kat, kat Kelang kan. Kat sini tak ada pun. Kita nak pergi sebelah pula, gerai air. Itu pun anak saudara saya juga. Jom. Ni kedai apa ni? Okey, ni coffee. Okey. Pau Fi. Coffee. Semua berasaskan kopi ni. Aina tadi dia nak ni, Thai tea. Iris dengan Aira nak green tea. Tadi nak yang tadi biasa tu nak yang dengan gelato. Alamak. Gelato. Tak tanya pula tadi. Dia kopi ni mana yang sedap ah? Coffee. Ais americano, ais Tiga nak cafe kopi. latte. Oh, kita sebut bahasa kita lain. Sejago sikit. Tak, yang paling sedap yang mana? Recommended. Yang recommended. Pak Syazan minum manis ke tak? Tak adalah manis sangat. Okey, gelato tu apa? Okey, gelato perbezaan dia dengan aiskrim adalah aiskrim dia base dia cream. Gelato ni base dia susu. Okey, okey. Tekstur dia sedikit berbeza lah. Maksudnya kalau Thai tea biasa tak ada gelato, yang ni ada premium ni ada. Betul, ada gelato. Alright. Nak yang ni. Okey, satu Thai green tea gelato ni. Thai green tea ya. Thai green tea ni. Thai Dengan green tea. vanilla. Okey, dia ada ni coffee, non coffee dengan add on ni Coffee dia ada 1 2 3 4 5 6. 6 jenis. Ais americano, ais cafe latte, ais Spanish latte, ais caramel latte, ais salted caramel latte dengan ais mocha. Itu coffee. Macam saya tak non coffee punya orang, yang ni lah. Ais Thai tea, ais Thai green tea, ais double chocolate. So saya ambil double chocolate sebab saya tak minum tea. Okey. Jadi untuk saya lah. Untuk add on kita boleh add on gelato. Double chocolate, Thai tea ataupun fresh vanilla. Okey, yang ni gelato gelato ais triple chocolate RM14, ais vanilla Thai green tea RM10, ais double Thai tea RM10. Okey, yang ni tadi americano 7, 9, 10, 11. Ni harga-harga dia kat sini. Kita try. Kita orang dah dapat dah ais vanilla Thai green tea. Yeah. Ni aiskrim gelato dia. Kalau order yang ada gelato adalah ni gelato dia. Sedap. Macam aiskrim juga rasa. Rasa aiskrim tapi tak silap homemade rasanya. Dia punya tekstur dia tu lain macam aiskrim. Dia lagi apa? Lagi kejap. Apa? Dia sama je tapi homemade rasanya. Okey, ni air dia. Sedap. Kau gila air dia. Campur-campur dengan dia punya aiskrim ni. Memang kau. Sedap-sedap. Okay, ni Thai green tea. Pekat dia rasa sedap. Boleh try. Ni apa? Ais Spanish latte.
Ni ais Spanish latte. Nampak ni colour dia cantik. Kita kacau dulu. Kacau dulu. Bawah dia susu. Bawah dia susu, atas dia punya kopi tu. Lepas tu ais. Cuma yang ini kita tak ambil apa? Gelato lah. Sebab kita add on boleh. Cuma kita nak rasa kopi, pure kopi. Okay. Sedap. Rasa sikit. Kau gila. Kata tak minum kopi. Macam air mama pun ada. Saya tak boleh minum banyak. Saya tak boleh tidur. Macam ini macam okey. sedap. Ini macam Mana? Ni, Thai tea ni, siapa yang minat Thai tea mini, sumpah sedap gila. Dia punya apa, gelato Gelato tu sedap. Memang kau kena dengan air Thai tea ni. So siapa yang peminat Thai tea boleh datang sini try sendiri, okey? Okay, yang kopi tadi tu? Boleh. Memang apa? Recommended jugalah kopi ni. Ice Spanish latte. Okey, sedap. Dia ada pahit-pahit sikit tapi dia ada manis-manis. Dapat lemak. Sebab dia susu. Dia blend in cantik, sedap. Ini saya punya okey, nama dia Ice Double Chocolate. Yang ni Ice Double Chocolate RM10. Dia letak ni menarik ya. Okey, kacau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat coklat dia. Mungkin sebab double, dia pekat tau. Sebab ada apa, coklat drizzle. Masuk. Mana boleh main coklat? Kalau saya yang ni lah. Sebab dia coklat. Cuba rasa. Pure. Pure. Kala Milo Lori tu. Ni Ice Spanish latte. Kalau saya, dua-dua sedap. kalau saya favourite saya ni. Saya akan repeat order yang ni. Okey? Dia punya rasa tu macam brand tea yang depan tea je. Okey. Tapi ni Dia punya ni. Lemak lagi lah. Sedap. Boleh try datang dekat Denai Alam. Denai Alam. Coffee. Okey? Gerai coffee. Sedap. 5 ni RM50 je, okey? Ni 5 ni. Yalah kau gila. Memang RM50 je. Aiskrim gelato tahu ke aiskrim biasa? homemade. Aiskrim dia. Ni. Try yang ni. Saya suka yang ni. Okey, kita dah beli air, kita dah beli fish and chip dan chicken tender. Satu lagi gerai anak buah saya kat sana. Wantan Boy. Jom. Okey, yang ni jauh sikit ke depan. Dia betul-betul depan DIY Denai Alam ni. Kat sini. Jom. Dia ada ni Popia Big Mac, Crab Rangoon, cheesy beef wonton, cheesy chicken. Macam mana sedap? Saya suka chicken. Big Mac sedap lah. Big Mac. Okey, kita tak tahu nak beli apa ni. Dia ada Popia Big Mac, dia ada Rangoon tadi dengan tu. So mungkin kita ambil sikit-sikit. Jom. Wonton dengan wonton tu. Okey, ni ada cheesy chicken wonton, cheesy beef wonton, crab rangoon, ada Popia carbonara, ada Popia Big Mac. Okey, ada 5 jenis. Kalau ikut kat sini Popia set 3 RM10 untuk Popia. Untuk cheesy wonton pula single set RM9 5 pieces. Untuk family set 12 pieces RM20. Okey. Kita nak ambil. Jom. Kita nak ambil. Saya suka cheesy chicken. Kita ambil cheesy chicken lah. Ambil berapa ni? Okey, ni family set tu. Ni dia boleh campur ke? Oh, tiga-tiga ni campur. Oh, okey. So kita nak campur ke? Campur. Okey, campur lah. Dah 4-4 ke?
nak lebih yang ni. Chicken. 12 kan? 12 RM20. Betul? Okey, kita campur-campur Kita ambil ini 6, 4, 2. Sebab saya lebih suka chicken. Tapi kita nak juga rasa beef dengan crab. Okey, lagi kita nak popiah pula. First time beli ke? Baru try lah ni. First time. Pergi rumah kakak lah sini. Oh. Rasa nak beli yang mana tu? Rasa sikit-sikit semua. Ha? Rasa sikit-sikit. Macam kita orang pun ambil sikit-sikit campur. Jadi kita boleh rasa lah semua. Betul lah. Orang Cepat. rumah yang nak ni. Duduk sikit je ni. Dah semua dah ni? Nampak ada kerusi ni, kita duduk sini ya. Okey. Kita nak rasa. Tadi mana? Tak pasti yang mana satu. Dalam dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bangot. Terdapat chicken. Dia punya sos lah. Oh. Yang ni. Yang ni Big Mac. Sos dia apa? Sos apa ni? Sos Big Mac lah. Sos Big Mac. Dia buat sendiri. Okey, dia panas lagi Oh, pocut. Oi, Panas. panas. Oh, meleleh dia punya sos tu. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh feeling dia. Gemuk-gemuk. Gemuk kena perlahan sikit. Takut orang kecil hati. Dia nak mengata cameraman ada. Saya rasa dengan sos dia baru sedap tu. Susah. Sebab kita Sos dia, secara sos dia rasanya lagi sedap. Okey. Kita tak ikut. Sedap. sos dia Betul. Ni memang ngam dengan ni. Sedap. Kau cuba dekat Denai Alam. Popiah Big Mac. Jom kita makan kat sana. Jumpa kat sana. Alam lah. Bawa motor. Daripada mana? Kerja, balik kerja. Dari kerja. Try lah. Dah beli dua lah. Satu chicken tender, satu fish and chip. Dah makan belum? Belum lagi. Dah makan, tengah buat. Muka lapar betul. Memang tengah ni tak makan ni. Oh. Kalau lapar confirm tambah sedap. Itulah. Tunggu memang simpan lapar ni untuk ni lah. Mari lah. Ye, dah dapat. Oh, duduk sikit. Nampak? Banyak tengok banyak. Nampak? Okey, saya dah pergi tadi 3 gerai anak buah saya. Ada gerai air, gerai chicken tender dengan wonton boy tadi. Okey, saya tak naklah bias kata sedap ke tak sedap. Tapi bagi tekak saya okey, sedap. Recommended lah untuk korang datang cuba sendiri. Sebab terasa ni dia subjektif. Masing-masing tekak tak sama. Mungkin saya kata sedap, korang kata tak sedap. Saya kata tak sedap, korang kata sedap. So, korang boleh datang sendiri cuba. Dekat Denai Alam je. Memang tak jauh daripada Subang. Gatri tu memang tak jauh lah. Kat sini memang gerai dia memang direct ni je. Datang sendiri cuba, baru korang tahu. Okay?